Di sebelah aku ini adalah Aveta Nova 250 dan di video ni aku akan kongsikan apa benda best dan apa benda yang tak best pada skuter ini. Jom kita start. Untuk benda best yang pertama, yang ini dia ada dashcam walaupun harga dia agak marhain, RM14,388. Yang kedua, benda best adalah yang ini. Braking power yang mantap. Yang ini dapat 4 piston kaliper bahagian depan dengan 2 piston kaliper bahagian belakang. Jadi memang confirm yakin di jalanan. Dan ini juga dia ada dual channel ABS mic. Benda tak best pula yang ini. Windscreen dia walaupun tinggi dan menghalang kita daripada angin, tapi dia tak boleh adjust. Agak struggle lah untuk mereka berbadan rendah. Seterusnya, benda yang tak best, storage belah kanan ni. Dia bagi aku kecil lah. Dan aku tak faham kenapa mereka tak balancekan je. Kiri dan kanan ni sama besar. Jadi dengan benda yang best dan benda tak best tu, korang rasa berbalik ke tidak untuk memiliki motosikal berharga RM14,388 ni? Dan jangan lupa, untuk 200 pelanggan pertama, korang akan menerima top box dengan rack daripada GV bernilai RM750.